Memang tidak dapat kita nafikan, di Malaysia, terdapat golongan yang mempergunakan agama untuk mendapat keuntungan wang ringgit. Pertama sekali, mereka akan menampilkan imej warak, seperti seorang muslimin ataupun muslimah sejati. Kemudian, mereka menggunakan ayat Al-Quran dan hadis untuk meyakinkan orang ramai untuk memberi derma ataupun melabur kepada mereka. Walau bagaimanapun, sehingga kini, belum ada orang Islam di Malaysia yang berani untuk mereka-reka ayat Al-Quran palsu demi untuk mendapat duit. Ini kerana mereka masih ada rasa takut kepada Allah. Hinggalah hari ini, bila ada seorang individu yang sanggup mencipta ayat Al-Quran palsu demi wang ringgit. Siapakah individu ini? Untuk mengetahui, sila terus menonton. Aisyah Hijanah ialah seorang pempengaruh media sosial, usahawan, dan penulis yang terkenal dengan perkongsian kandungan berunsur motivasi, kekeluargaan, serta dakwah santai di platform digital. Sebagai pengasas bersama jenama Pakaian Muslimah, Hijanah, dan penulis beberapa buah buku motivasi, beliau sering menjadi perhatian masyarakat kerana imejnya yang berpendidikan serta kebolehannya menguruskan perniagaan pada usia muda. Bagaimanapun, Aisyah Hijanah dan suaminya, Alif Tega, telah didakwa berkaitan dengan salah guna dana derma awam yang dikumpul bagi tujuan kebajikan, termasuk sumbangan untuk mangsa banjir dan program keagamaan. Wang kutipan tersebut didakwa tidak disalurkan sepenuhnya kepada penerima sasaran, sebaliknya digunakan untuk kepentingan pribadi. Kesemua akaun bank milik syarikat mereka telah dibekukan, bagi membolehkan siasatan lanjut dilakukan di bawah Akta SPRM. Pasangan suami isteri pempengaruh Alif Tiga dan Aisyah Hijanah mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session di Shah Alam pada 23 September atas 10 pertuduhan menyalahgunakan wang infak lebih 1.52 juta ringgit 3 tahun lalu. Alif atau nama sebenarnya Muhammad Hazalif Muhammad Hazani 30 tahun dan Aisyah Hijanah Azhari 26 tahun membuat pengakuan itu sebaik pertuduhan dikemukakan di hadapan Hakim Awang Krisnada Awang Mahmud. Mengikut pertuduhan pertama hingga ke-10, pasangan kontroversi itu didakwa mencapai niat bersama secara tidak jujur menyalahgunakan harta iaitu wang tunai berjumlah RM1,526,372.16. Jumlah paling besar didakwa disalahguna adalah RM425,890.64 iaitu bagi tujuan infak bantuan mangsa banjir, sementara paling rendah pula adalah RM438.38 iaitu bantuan set pakaian muslimah untuk bantuan mangsa banjir di Kelantan dan Terengganu. Semua kesalahan itu didakwa dilakukan antara Mei 2021 hingga Julai lalu di dua cawangan bank berbeza di Seksyen 8 dan 9 Bandar Baru-Bangi. Mengikut Seksyen 403 Kanun Keseksaan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun sama. Terdahulu, Timbalan Pendakwa Raya Farah Yasmin Salih mencadangkan supaya setiap tertuduh diikat jamin sebanyak RM50,000 setiap seorang serta syarat tambahan seperti melapor diri di Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Putrajaya dan menyerahkan pasport antarabangsa kepada mahkamah. Sementara itu, Peguam Muhammad Syahrul Lahan yang mewakili pasangan suami isteri itu berkata anak guamnya bersetuju dengan jumlah jaminan ditawarkan pendakwaan selain menyatakan komitmen untuk memberi kerjasama bagi menghadiri perbicaraan. Mendengar hujah kedua-dua pihak, Awang Krisnada menetapkan Alif dan Aisyah masing-masing diikat jamin RM50,000 berserta syarat tambahan. Kedua-duanya perlu melapor diri di Ibu Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM pada minggu pertama setiap bulan dan tertuduh kedua Aisyah dikendaki menyerahkan pasport kepada mahkamah sehingga kes selesai. Mahkamah kemudian menetapkan 27 November ini untuk sebutan semula dan pengurusan kes. Tapi, kontroversi yang lebih besar melibatkan Aisyah Hijanah ialah bila dia menulis dan menjual buku bertajuk Wanita Syurga. Ia menjadi satu kontroversi bila didapati Aisyah telah mereka-reka beberapa potongan ayat Al-Quran palsu di dalam buku tersebut. Kat tangan Aisyah ni ada banyak buku tau. Tapi bukan Aisyah nak jual. Aisyah nak bagi percuma je untuk siapa-siapa yang beli buku Wanita Syurga. Korang bukan dapat satu buku ni je. Tapi korang dapat extra lagi buku daripada Aisyah. Aisyah akan bagi random je. Dekat tangan ni Aisyah ada novel, Aisyah ada buku motivasi. Ada juga buku Letters from My Heart yang korang lama tunggu tu. So korang check out je buku ni.
akan dapat satu lagi macam ni. Ataupun kalau korang ada extra buku yang korang nak kan, tu dia dekat 5. Nanti kita akan bagi based on korang punya preference. Jadi sirah-sirah wanita-wanita syurga. Also ada juga kalau siapa-siapa yang baru nak berkahwin kan, dekat dalam ni dia ada tips dan guideline. Dalam ni ada amalan-amalan, zikir dan doa-doa untuk kita nak jadi wanita yang mudahnya masuk syurga, especially bi ghairi hisab. Ya Allah, mudahnya wanita nak masuk syurga. Memang senang. Tambah pula beli satu, Aisyah akan bagi satu lagi buku extra dekat korang. Tekan tu spek kuning kat bawah, check out terus hari ni, okey? Berikut adalah ulasan dari saudara Syihabuddin Ahmad berkenaan buku tersebut. Ulasan ini agak panjang kerana terdapat banyak ayat Al-Quran palsu dalam buku terbabit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, baru-baru ini keluar satu isu yang cukup mendukacitakan kita semua. Apabila seorang influencer yang cukup terkenal keluarkan buku yang mana dalam buku tu banyak ayat Al-Quran palsu. Bahkan kenyataan-kenyataan daripada pelbagai pihak termasuk Menteri Agama sendiri pun telah keluarkan kenyataan dan memberikan kritikan. Sahabat-sahabat, sebelum kita lanjut berkaitan tentang ulasan reaction berkaitan tentang hal ni, kita tengok dulu apa yang sebenarnya terjadi. Saya akan sebutkan kesalahan-kesalahan yang ada. Kesalahan pertama iaitu buku ini menulis lafaz wa innaha lajahimun. Kemudian dinyatakan ia daripada surah Al-Mulk ayat 6. Orang yang baca surah Al-Mulk sebelum tidur, dia tahu bahawa ayat ini tak ada dalam surah Al-Mulk. Tak ada langsung ayat berkenaan. Dalam surah Al-Mulk ayat berkenaan disebutkan walilladzina kafaru bi rabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Itulah ayat yang sebenar, tetapi telah diseleweng oleh influencer berkenaan. Kesalahan yang kedua, buku ini menulis lahum syarabun min hamimin wa azabun wasib. Kemudian dirujukkan kepada surah Al-Ghashiyah ayat 6 hingga ayat ke-7. Sekali lagi sahabat-sahabat, tak betul. Surah Al-Ghashiyah ayat 6 dan 7 berbunyi laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju'. Langsung tidak ada lafaz lahum syarabun min hamim. Ini bukan sekadar salah nombor ayat. Ini bukan tertinggal satu perkataan. Ini ayat yang berbeza sama sekali. Kesalahan yang ketiga, buku ini memetik yuslawna fiha fi hamimin wa fi samumin. Kemudian ditulis bahawa ia daripada surah Al-Hajj ayat 19 hingga 20. Sekali lagi sahabat-sahabat, tidak ada ayat sebenar surah Al-Hajj menyebut yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Kesalahan yang keempat, buku ini menulis fakulu min syajarim min zakum. Kemudian diletakkan rujukan surah Al-Muddathir ayat 4 hingga 6. Sedangkan surah Muddathir ayat 4 hingga 6 berbunyi wasiyabaka fatahhir warrujza fahjur wala tamnun tastakthir. Tidak ada langsung kisah pokok zakum di dalam ayat berkenaan. Ayat tentang zakum memang ada dalam Al-Quran, tetapi bukan di dalam surah Al-Muddathir. Kesalahan yang kelima, buku ini menulis wama adraka ma jahannam. Kemudian dinyatakan ia daripada surah Al-Muddathir ayat 31. Saya semak sekali lagi, tak ada. Memang tak ada. Ya Allah Ta'ala turunkan bukan ayat tu. Allah Ta'ala kata, وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرْ. Itu pun bukan ayat 31. Itu ayat 27 surah Al-Muddathir. Sahabat-sahabat, ini keseluruhan daripada screenshot yang berlegar di media sosial. Hanya 2 halaman saja, tapi setiap ayat Al-Quran yang disebutkan di dalam 2 halaman berkenaan, semuanya salah. 2 muka surat saja pun dah salah ayat Al-Quran. Terus terang saya kata, dua muka surat yang ada ayat Al-Quran pun, kedua-duanya salah. Kesemua perkataan, semua nisbah kepada Quran itu salah. Dan saya yakin dan percaya kalau kita pergi rujuk dalam kitab berkenaan, dalam buku itu secara penuh, kita akan temui lebih banyak kesilapan khususnya berkaitan tentang Al-Quran. Tapi kita tak sebut lagi tentang isu kalau ada hadis yang disandarkan, kalau ada kenyataan-kenyataan berkaitan tentang agama yang disebutkan, kita tak pergi lagi rujuk ke situ. Hanya Al-Quran yang boleh disemak oleh semua orang. Tak kiralah orang itu ustaz ke, tak ustaz ke, baru nak start ke, semua orang boleh semak ayat berkenaan. Tetapi
kita dapati ia adalah penyelewengan, penipuan, pembohongan terhadap agama. Terus terang saya katakan apabila membaca post berkenaan tentang isu ni, saya bukan marah kerana ia melibatkan seorang influencer. Saya bukan marah kerana ia melibatkan seorang usahawan. Saya bukan marah juga kerana ia melibatkan seseorang yang membawa imej muslimah yang penuh kontroversi. Tapi saya marah kerana ia melibatkan Al-Quran. Sebuah buku diterbitkan dengan memuatkan ungkapan yang bukan daripada ayat Al-Quran, tetapi dipersembahkan seolah-olah ia adalah daripada ayat Al-Quran. Maka ini sebenarnya sahabat-sahabat bukan kesalahan typing ke, bukan kesalahan editorial. Sebab ia bukan berlaku di satu tempat sahaja. Di pelbagai tempat dalam buku ni ada kesalahan-kesalahan seperti. Dan ini sahabat-sahabat bukan kecuaian kecil yang boleh kita sapu ke bawah kapet, kita buat diam-diam, kita buat tutup mata macam tu saja. Ini adalah pengkhianatan terhadap amanah ilmu. Ini penghinaan kepada kerjaya penulisan. Ini penghinaan kepada dunia penerbitan buku-buku agama. Bayangkan penerbit-penerbit buku agama di Malaysia terpaksa hire seorang editor syariah. Kadang-kadang ada syarikat tu beberapa editor syariah yang telah ditetapkan, dia telah dipekerjakan untuk menilai, untuk melihat, untuk menjaga ayat Quran, menjaga hadis-hadis Nabi, menjaga fakta-fakta Islam yang ditulis di dalam setiap buku yang ditulis ataupun yang mahu diterbitkan mesti clean dan tidak ada masalah. Walaupun kita kata ada kemungkinan kesilapan-kesilapan berlaku, tetapi kesilapan seperti yang ditunjukkan yang sedang viral sekarang ni tidak mungkin berlaku jika penerbit itu amanah terhadap ilmu. Sahabat-sahabat, Al-Quran dia bukan sekadar kata-kata motivasi. Al-Quran bukan sekadar petikan yang boleh kita ubah-ubah supaya lebih puitis. Al-Quran juga bukan bahan pemasaran untuk melariskan buku. Kononnya buku ni ada ayat Al-Quran, maka dia Islamik. Al-Quran ialah kalam Allah. Ia adalah kata-kata Allah. Dia ada kemuliaan di situ. Sebab itu para ulama sepanjang sejarah berasa begitu bertanggungjawab apabila hendak menafsirkan satu ayat. Mereka takut tersalah. Mereka takut bercakap atas nama Allah tanpa ilmu. Tapi hari ini ada orang begitu mudah menerbitkan buku agama, begitu mudah menulis tentang Islam, menggunakan populariti dan konspirasi bagi melariskan jualan. Tetapi semakan ilmiah langsung tidak diberi perhatian. Bukan dia tak boleh upah editor syariah untuk semak. Bukan miskin sangat dia sampai tak boleh upah editor syariah atau bagilah kepada kawan-kawan dia yang ustaz-ustazah tu, ataupun dia sendiri yang mungkin ada sedikit pengajian Islam, background pengajian Islam yang nak buat semakan. Tapi malangnya dia tak terfikir sejauh itu dia perlu bertanggungjawab dengan penulisannya. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan amaran yang sangat keras. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ngadakan dusta terhadap Allah? Surah Al-An'am ayat 21. Perhatikan ayat ini sahabat-sahabat. Allah tak sebut ini satu kesalahan saja, tapi Allah Ta'ala kata siapakah yang lebih zalim? Wa man azlamu. Kerana sebenar-benar jenayah ilmu ialah apabila manusia bercakap atas nama Allah sedangkan benda tu tak betul. Sahabat-sahabat, adalah yang tukang-tukang nak backup ni, dia kata, Ustaz, mungkin dia tak sengaja, dia buat tu terlepas. Saya jawab sahabat-sahabat, macam mana terlepas kalau semua ayat Al-Quran yang ada dalam buku tu semuanya salah? Niat ni kita serah kepada Allah Ta'ala. Tapi kecuaian dalam agama, ia adalah tetap satu kecuaian. Dan bukan satu, bukan dua, tapi semua. Untuk mempertahankan dirinya, Aisyah Hijanah mendakwa bahawa buku tersebut sebenarnya telah ditulis oleh ghostwriter ataupun penulis upahan. Beliau mengaku tidak memeriksa buku tersebut kerana tidak mempunyai pengetahuan yang mendalam berkenaan dengan Al-Quran. Ini kerana beliau hanya seorang influencer yang menampilkan imej muslimah untuk menarik follower, bukannya seorang yang mempunyai pengetahuan mendalam tentang Islam. Jadi, apakah pendapat anda? Adakah anda merasa perbuatan Aisyah Hijanah ini telah jauh melampaui batas? Sila komen. Sekian, terima kasih, wassalam.